Okay guys, hari ni saya nak buat quick review mengenai Proton X90 Prime. Yang ni yang tengah-tengah dah. Okay, sebelum tu korang boleh like, share, subscribe saya channel. Okay, jom tengok saya review Proton X90 Prime. Okay guys, apa beza yang baru ni? Sama je macam yang sebelum ni. Okay, yang ni apa ni? Tayar dia pakai tayar GT GT Control P10. Yang ni bersaiz rim 18 inci yang ni. Yang ni 18 inci. Okey. Buat tu. 225 55 rim 18 Okey. So yang ni baru lah. Okey. Ni baru. Okey. Belakang dia dah tak ada power boot dah. Okey, tekan. Dia keluar je ni. Sama. Cuma yang ni kan dia 7 seater lah. 7 seater. Ni boleh letak ruang banyak lah, 1000 liter. Kalau pakai tu 2000 liter lah. Alright. Belakang dia mesti pakai multi suspension dengan spare tire. Alright. So dalam dia ni kan, yang ni 7 seater. Nampak? Dia ada bench start lah, 7 seater. So korang boleh tumble. Tumble macam ni. So senang untuk orang masuk. Okay, senang untuk masuk. Tolak. Okay. So memang luas lah dia punya kursi ni. So dalaman dia ni seat leather. Tak, no more sunroof. No more. So yang ni dia punya dalam. Nampak dalam dia. Sama lah macam dulu. Cuma tak ada adas . No more adas. No more adas . Oh, ada charger pun tak ada. Boleh tengok video yang sebelum ni, yang Prime X pun sama lah dia macam ni. Cuma yang Prime X tu dia pakai napal leather. Yang ni pakai yang biasa, leather biasa lah, leather rig. Alright. Mana berminat dengan S90 tu boleh roger abang lah. Okay. Yang ni yang 7 seater 7 seater. 7 seater. 7 seater memang cantik lah. Okay. Pakai enjin baru pakai enjin baru 4 silinder. Pakai 4 silinder enjin baru. Lampu fully LED reflector. Alright. Sama macam dulu lah. Okay, kita tengok enjin dia. Enjin dia. So ni enjin dia yang baru 4 silinder. No more hybrid dia pakai timing chain pakai timing chain. Horsepower dia 181 290 Nm timing chain 4 cylinder turbo. Alright. No more hybrid alright. Mana berminat dengan S90 boleh kontak abang 014 509 6070 Alright. Area Shah Alam, Subang, KL ataupun seluruh Malaysia saya cover lah. Boleh kontak saya. Alright. Berminat dengan Proton S90 boleh hubungi abang. Dokumen diperlukan IC lesen, payslip dengan bank statement latest 3 bulan Alright, itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Proton X90 baru. True 7 seater comfort SUV. Mari beli guys.